Saya Nani Syahira binti Mariata and saya acara melontar peluru untuk atlet kebangsaan. Cabaran utama untuk sebagai atlet berpuasa adalah waktu berpuasa dan waktu training lah bagi saya lah. Sebab kalau kita orang masuk waktu puasa ni, kita kena training malam sebab yelah kita berpuasa pada siang hari kan. And then kalau malam tu pun kita orang kena bertindih dengan solat tarawih lagi, kita nak buat ibadah dengan Tuhan. And then yang tu je lah yang saya rasa cabaran dia. Okay, tips saya ni senang je tau guys. Korang jangan lupa sahur. Kita walaupun kita atlet ke, bukan orang biasa ke, kita kena sahur Sebab sahur ni penting untuk kita dah sentiasa macam mana kata tak dehydrate lah. And then kita lagi satu, kita sahur ni penting untuk kita beri tenaga kita masuk waktu training. Kadang-kadang kalau kita ni training atlet waktu petang, ada training waktu petang kan. So kalau tak sahur, korang memang tak boleh nak bagi 100% lah untuk korang punya training tu. So sahur, kalau saya sahur, saya akan sahur dengan protein. Saya sahur dengan makan sikit dengan sayur sikit ke, nasi karbohidrat sikit. So balance lah. Ada perbezaan dia adalah waktu training. Waktu training kita orang berbeza lah. Kalau contoh, selalunya kalau hari biasa, bulan biasa, kita akan training pagi petang. And then kalau macam kita orang sebagai student akan training petang lah, ikut ke lapangan waktu kita orang. And then tapi kalau bulan puasa ni kita orang akan training pada waktu malam. Masa cabaran ni lagi satu sikit, macam contoh kalau petang tu nak tambah sikit macam speed ke apa kan. Itulah cabaran kita orang sebab yelah berpuasa lagi, nak training lagi. Itu je. Okey, saya untuk korang ni atau adik-adik jangan lupa bersahur. And then kalau waktu puasa sebagai atlet ni, berdoalah sebab kita kan ada target kita dekat akan datang. Kita pun kena macam beringatlah kita ni bertuhan. And then paling penting, jangan lupa training. Walaupun kita berpuasa, jangan lupa training guys. Okay, target saya untuk tahun 2025 ni, saya nak menang pingat di Sukan Silat akan Thailand.